adik-beradik tidak akan dapat bahagian faraid. Adik-beradik akan terhalang oleh ayah. Ayah akan menghalangi adik-beradik walaupun wanita ini dia tak ada anak lelaki, tapi ayah ni power. Ayah ni kuat untuk menghalangi adik-beradik daripada mewarisi bahagian faraid. Okey, kalau kita nak tengok bahagian faraid seperti ini tuan-tuan dan puan-puan. Suami, ibu, bapa, anak perempuan. Okey. Suami dapat 1/4, ibu dapat 1/6, bapa dapat 1/6 campur asabah. Asabah tu adalah baki. Anak perempuan dapat 1/2. Yang ni darab dengan, kalau tengok 4 dengan 6 darabkan dengan 3 untuk jadikan di sini 12. Yang ni darabkan dengan 2, yang ni darabkan dengan 2, yang ni darabkan dengan 6. Ni 3, ni 2, ni 2, ni 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kenapa 13 pula Syazwani? Ini dinamakan masalah aul. Aul 13. Jadi di sini 3/13 untuk suami, 2/13 untuk ibu, 2/13 untuk bapa, 6/13 untuk anak perempuan. Okey. Tetapi di sini timbul persoalan. Adakah waris-waris ini mampu untuk menguruskan harta pusaka? Katakanlah yang ini suami memang sangat-sangat sibuk. Suami busy. Untuk ibu, untuk bapa, yang ni dah umur 80 tahun. Dah uzur dah. Anak perempuan ini 16 tahun. Siapa yang nak uruskan harta pusaka ini? Siapa yang nak pergi ke hulu ke hilir? Siapa yang nak pergi ke mahkamah tinggi? Siapa yang nak pergi mahkamah syariah nak sahkan bahawasanya ada seorang saja anak perempuan, ada ibu, ada bapa dengan ada suami sahaja? Tapi siapa yang nak cara? Sebab faraid tidak akan datang dengan sendirinya. Faraid tidak akan berlaku sekiranya tak ada pentadbiran, tak ada orang yang uruskan, tak ada orang yang cara. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan adalah sangat penting untuk melantik wasi yang uruskan harta kita, yang uruskan urusan kita, yang uruskan hutang-hutang kita daripada A to Z. Daripada sekecil-kecil urusan, pentingnya kita melantik wasi ini. Memang kita kata, oh saya sayang anak saya lah, saya nak bahagi hibah kepada anak saya. Tapi tuan-tuan tahu tak, dia dapat separuh. Dia dapat separuh daripada harta yang kita tinggalkan. Jadi bila kita dah tahu, oh kita boleh buat perancangan. Kalau macam tu, saya nak buat wakaf lah, saya nak bahagikan untuk bekalan saya di akhirat kelak Syazwani. Boleh ke? Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Di As-Salihin ada wasiat. Wasiat ni dah termasuk sekali untuk pembayaran hutang, buat wakaf, nak bawa bekalan kita, nak baca pesanan terakhir, okey, dan pelantikan penjaga anak bawah umur ataupun anak OKU. Ini adalah untuk pewasiat lelaki. Hanya lelaki sahaja yang boleh melantik orang yang dia percaya. Kalau untuk wanita dia tidak boleh melantik sebab bapanya iaitu suami ini adalah penjaga harta untuk anak-anak yang di bawah umur.